Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan direman 7 hari bagi membantu siasatan kes rasuah perolehan tender tentera darat. Mereka didakwa atas 4 pertuduhan berkaitan rasuah minggu lalu. Isteri bekas Panglima Tentera Darat Tan Sri Muhammad, pegawai tinggi ATM ditahan SPRM bantu siasatan kes rasuah. Peguam negara kemuka permohonan kebenaran merayu keputusan Mahkamah Rayuan berdasarkan majlis. PRM membuka 87 kertas siasatan membabitkan kes rasuah di Kemendaki meminta dan menerima rasuah dua atas 4 pertuduhan berkaitan rasuah Bagi membantu siasatan kes rasuah. Sebagai seorang pelajar universiti, pelajaran bukanlah semata-mata namun pengalaman yang ditimba menjadi tonggak utama kepribadian individu untuk ke arah pembaikan diri yang lebih membina. Kisah ini berkisarkan tentang dua kumpulan pelajar perempuan yang belajar di UMT. Mereka mempunyai dua beza tabiat dan persekitaran. Kumpulan Afikah atau lebih dikenali geng Fikah lebih aktif dalam core kurikulum universiti. Mereka banyak menyertai program bersama-sama. Pada masa yang sama, mereka mempunyai jawatan dalam persatuan atau kelab tertentu. Manakala kumpulan Syaniah atau lebih dikenali geng Syaniah lebih pasif dalam core kurikulum dan suka mengambil jalan mudah dalam semua perkara. Bagi mereka, merit universiti tidak bernilai apa-apa. Ingin dijadikan cerita, merit core kurikulum diperlukan untuk menjadi penentu kelayakan penempatan dalam dan luar kolej. Dan kisah ini menceritakan bagaimana dua geng ini cuba mendapat penempatan dalam dan luar kolej. Korang, tengok ni, jom makan. Tapi korang rasa kita dapat ke? Merit kita dah rendah. Tak tahulah weh, nanti kena duduk luar pula. Alah, tak apa. Nanti kita cuba adjust. Okay. Korang dah tengok ke notis permohonan college ni? Korang dah keluarkan dah? Wah, ni ke? Nak tak kita cuba mohon? Mesti kita dapatkan pada sen depan. Sebab kita pun dah join banyak program. Harap-harap macam tu lah. Bising sangat. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Syania kan? Mak kamu sihat? Dah lama dah saya tak dengar khabar ni. Alhamdulillah. Sila duduk, sila duduk. Terima kasih, Puan. Ini mak saya ada bagi kamera dari UK untuk Puan. Katanya Puan suka ambil gambar ni. Susah-susah je. Kamera mahal ni. Macam mana saya nak terima? Tak apa, Puan. Anggap je ni hadiah persahabatan Puan dengan mak saya. Tapi mahal sangat, Tak Syania. apa, Puan. Kami ikhlas. Oh, ya ke? Saya suka sangat. Terima kasih banyak tau. Ni sen depan korang duduk luar ke duduk kat dalam? Macam ni, Puan. Sebenarnya saya dengan kawan-kawan saya datang jumpa Puan ni sebab kita orang mungkin tak dapat kolej sem depan. Sebab kita orang punya merit rendah. Betul tu Puan. Kesian dekat kita orang. Nanti kita orang duduk mana? Betul tu Puan, kami dah stay kat KL. Korang tak payah risaulah. Awak dah bagi saya hadiah mahal-mahal ni. Nanti saya tolong adjust untuk korang. Nanti korang semua dapat college. Okey, terima kasih. Tengok ni. Nak buka kot mana? Uish, tak boleh jadi ni. Weh, korang. Tengok ni. Kita dapat dah kolej. Wah, ni sebab kau kan, Syania. Thank you doh. Jomlah, aku belanja makan. Let's go. Weh, senarai nama untuk duduk kolej ni kan dah keluar dah. Mana tengok?
Kenapa nama kita tak ada? Tapi nama geng Chinese semua ada. Ni tu, pelik lah. Macam mana diorang dapat? Bukan ke... Dia orang tak aktif kan? Ha. Lepas tu merit kita macam agak tinggi kan? Aku rasa aku tahu macam mana dia orang dapat. Tengok ni. Video apa ni? Weh, ni bukan kira rasmah ke? Ya. Ya, and aku rasa aku nak report dekat SPRM. Ya, patut patut. Shania, Ibu nak tanya sesuatu boleh? Nak tanya apa ke ibu? Kamu ada bagi khemah mahal dekat Puan Sofi ke? Ya ibu. Untuk apa? Saya nak Puan Sofi mudahkan permohonan kolej kediaman saya dengan kawan-kawan saya ibu. Kalau dapat pun dengan cara yang salah, tu salah tau Shania, tahu tak benda tu? Tahu ibu. Ibu kecewa dengan kamu. Ibu tak pernah ajar untuk kamu bagi rasuah untuk kamu dapat benda yang kamu nak. Maaf ibu, saya tak fikir panjang. Lepas ni kamu jangan buat lagi. Jadi orang yang bertanggungjawab. Jangan gunakan cara mudah hanya untuk kelebihan kamu. Saya faham. Saya menyesal ibu. Saya janji saya tak buat lagi. Kami pegawai dari SPRM mengikat kemenangan kami. Puan Sofi, kami ingin memaklumkan bahawa Puan telah ditangkap kerana telah memberi rasuah di bawah Akta SPRM 2009. Puan Sofi boleh ikut kami ke balai untuk further explanation. Segala bahan dan bukti dokumen kami akan ambil. Puan Sofi berhak berdiam diri dan mendapatkan khidmat guam. Puan Alia, bawa Puan Sofi dulu dan saya menyusul. Baik Puan ya. Jadi, kesimpulannya, di mana kita berada, risiko rasuah sentiasa wujud. Bahkan dalam komuniti yang kita tidak jangkakan. Namun, sama ada ia berlaku atau tidak bergantung kepada integriti setiap individu itu sendiri. Sama ada untuk menolak atau mencegahnya. Kerana rasuah merosakkan kepercayaan, menghancurkan keadilan dan menjejaskan masa depan. Sajikan rayu telah sampai, khilaf sesalku menari bersama. Namun janji yang ku